Hai semua, hari ni saya nak ajar cara nak buat footer ataupun header untuk buku kita. Mula-mula kita pergi ke pages dan kita pergi ke parent balik. Dan kita buat type box guna type tool. Katalah buku saya tajuknya The Secret of Sharing Forest. Kita boleh ikut kreativiti buku yang korang nak buat, nak letak kiri atau kanan ataupun tengah. Kalau kita letak atas dia jadi header lah, kalau kita letak bawah dia akan jadi footer. Dan untuk kiri kita letak tajuk buku selalunya, kebiasaannya. Untuk page kanan kita letak, contohlah kita buat section 1. Dan kita kembali balik kepada file asal tu. Lepas kita dah apply parent ni dekat page yang kita nak, contoh saya apply ke page 1 hingga 5. So bila kita tekan balik, dia dah ada dekat setiap page tu. So mana-mana page yang guna parent tu akan jadi section 1 buku tersebut. Kalau kita nak buat section 2 buku tu, kita copy parent ni, kita tekan duplicate parent spread parent, dan dia akan jadi B kan. Kita tekan B dan kita akan bawa ke template master B. So kita tekan section 2. So kita nampak parent A tadi section 1 dan parent B section 2. Katalah kita nak letak page 4 dengan 5 ni adalah section 2. Kita apply parent 2, apply parent B tadi ni ke page 4 dan 5. So kita boleh nampak buku tu, tajuk buku, page 2 dengan 3 section 1, dan page 4 dan 5 section 2. Selamat mencuba.